Okay, Assalamualaikum guys. So ni adalah konten kedua. Nak pergi mana? Tu kena tengok lepas ni. Okay. Okay tak Gi? Okay tak tu? Terang-terang lah. Okay, so nanti kita roger dulu apa yang kita nak buat hari ni pula. Guys, so kita dah sampai destinasi. So kat mana sebenarnya kita? Ni dia kedai Honda guys. Kenapa kita kat kedai Honda? Nanti kita akan reveal lah lepas ni sebab kita tengah cari member. Ada? So kita orang tengah tunggu member kita orang. Dia dah sampai. Dia paling awal sampai. So tengah contact dulu. Hey, minum enggak So, okay, jom. Stay tuned. Okay, so kita dah settle ambil motor. Nak tengok owner dia. So ni lah owner dia. Ni owner dia. So ni lah motor baru dia sekarang. Lepas ni aku dah kena tinggal belakang lah lepas ni. Sila. Ya, so sekarang Isma dah ada motor baru kan. Ada kemana? Jalan yang belakang sana. Tak, jalan sana. Dekat sebelah airport. Dekat Texas tu? Allah. Lebih jauh dia. Itulah. Kita nak isi minyak kan. Okay guys, so meanwhile, itulah dia hari ni. Semua ada angkat motor baru. So ke mana kita? Minyak. So kita nak pergi stesen minyak dulu. Biasalah motor bawa keluar kan. Sebab apa kita jumpa next location lah. 2,000 years later. Okay guys, kita dah sampai rumah. So kita nak tanyalah owner motor ini punya perasaan kan. So macam mana owner motor? Saya rasa Ui, menangis. Kasih belanja bunyi lah sikit. dia rasa dia macam sama macam kat motor dia. Tapi yang ni dia. So kat sini Isma dah ada 2 motor Depan tu satu, yang ni satu. So kita dengar lah bunyi standard lagi Kita tak tahu lah bila dia nak up ni. Tak mana lah basic. Ya, macam mana abang Hazel? Hazel. So belajar dulu. Mega nak mengajar jap. Abang Hazel dekat ni? Dia main dekat sini. Tu lah sini kadang. Ini tu kadang. Aduh. Motor ni tak didatangkan dengan Abang Hazel tu kawan-kawan.
tengah mencari. Dan satu dia macam motor siapa, bukan kita cari. Ini Afiq pun tak tengok lah. So yang aku punya tu aku boleh AS-nya. Yang Afiq pun tak tengok. So inilah bunyi dia. Memang standard ya guys. Lepas ni kita hasut Isma pula. Nak aspek. Bagi dia takkan bagi dia naik bas balik KL lepas ni. Afiq je tahu dia ada tinggal berapa. Kita buka dalam dia. Weh, standard ni bos. Afiq. Weh, lubang apa ni? Weh, boleh masuk jari ke? Oh, Afiq. Anjay. So macam ni lah rupa dia. Dalam banyak-banyak warna ni Isma minat. Oh, pakai hantar Afiq. Okay, so lepas ni memang semua bawa motor macam plesit lah. Memang macam plesit lah semua bawa lepas ni. Tengok lah motor-motor ni. Lain lagi motor ni lah, warna ni. Okay, yang motor tu boleh letak serap main. So Ini boleh tak rumah main. Kita tutup terus tu. Aduh. Ini tahu hati sebenarnya. So tuan punya motor pun happy hari ni. Happy lah tuan punya motor hari ni. Happy lah bos. Walaupun kena sidai 30 minit. Tak ada kejap dia sudah. Dia janji ke 4:40 dia lah chat lah. So okay lah guys, itu saja konten kita kali ni. Apa jumpa di next content. Ciao lu.